Jadi sama-sama kita semarakkan Bulan Kebangsaan Malaysia 2026 ini. Contohnya pada hari Khamis ini kita boleh memakai batik. Pastinya anda perlu pilih batik Malaysia ya. Ya, jangan terambil batik daripada negara jiran. Ya, Sebenarnya betul. motifnya berbeza. Kalau Malaysia dia lebih kepada bunga, flora lah. Tapi kalau di seberang dia lebih kepada fauna haiwan ataupun banyak corak yang lebih tajam kalau nak comparekan dengan Malaysia. Dan juga berunsur ketuhanan untuk mereka di sana. Jadi kita macam inilah. Ini batik Terengganu kan. Ini batik cantik. Batik cantik betul. Daripada Terengganu juga. Jadi itu salah satu cara untuk kita menyemarakkan rasa cinta kita kepada negara, dan salah satu juga adalah cara untuk kita sokong dengan apa sahaja inovasi yang kita ada di Malaysia inilah. Betul. Kita banyak saintis sebenarnya. Ya, banyak saintis penyelidik yang menghasilkan pelbagai inovasi produk tempatan. Jadi ada satu platform dipanggil sebagai National Innovation and Commercialization Expo ataupun ringkas dipanggil sebagai NICE 2026. Lanjut berkenaan dengan program ini, kita bersama dengan Puan Nosyam binti Abdul Latif, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MUSTI. Baiklah Puan Syam, kita boleh mulakan dahulu dengan pengenalan NICE ini. Silakan Puan. Terima kasih kerana menyebut MUSTI untuk hadir pada pagi ini. Jadi National Innovation and Commercialization Expo atau kita kenali sebagai NICE 2026 ini merupakan tahun kedua kita melaksanakan expo ini, dan ianya bertujuan sebagai satu platform strategik di peringkat nasional untuk kita himpunkan semua para penyelidik, kita punya inovator, kita punya usahawan teknologi dan juga pelabur di satu tempat untuk kita mempamerkan apa yang kita dah buat di makmal tersebut untuk kita nak ketengahkan ke peringkat pasaran. Jadi saya nak maklumkan di sini bahawa kita di Malaysia ni kita tidak ketandusan dari segi penyelidikan dan inovasi. Kita mempunyai ramai penyelidik tempatan dan banyak teknologi yang berpotensi tinggi untuk kita boleh ketengahkan. Jadi cabaran utama para penyelidik kita adalah mereka tidak ada satu tempat untuk mempamerkan apa yang telah mereka usahakan di makmal tersebut untuk dibawa ke pasaran. Jadi itulah sebabnya di peringkat MUSTI kami melaksanakan expo ini untuk tahun yang keduanya. Okey, memandangkan ini tahun yang kedua, apakah antara aktiviti ataupun pengisian program dilaksanakan untuk kali ini? Pada tahun ini kita masih sama, kita akan membuka reruai pameran sebanyak lebih daripada 180 gerai pameran kita buka. Pameran ni terdiri daripada jabatan dan juga agensi-agensi penyelidikan kita. Ada juga terdiri daripada kita punya startup, syarikat-syarikat pemula yang akan mempamerkan hasil inovasi mereka di situ. Dan juga selain daripada itu, kita yang paling penting kita juga mengadakan segmen pertukaran pemakluman macam kita ada menjemput juga para pakar-pakar daripada luar negara dan juga tempatan sendiri untuk berkongsi dia punya aspirasi, dia punya pengalaman dan juga strategi-strategi macam mana kita nak memasarkan, mengkomersialkan lagi kita punya inovasi itu keluar. Dan pastinya untuk tahun kedua ini pengalaman yang akan dirasai oleh pengunjung itu pastinya berbeza. Pastinya ada keunikan kalau boleh dikongsikan oleh Puan Syam. Okey, pada tahun ini kita menjemput tokoh-tokoh tempatan dan juga antarabangsa sebenarnya. Jadi kita punya topik adalah lebih ke hadapan, iaitu kita membincangkan tentang masa depan industri. Kita juga mengendengkan yang sekarang ni popular tentang kecerdasan buatan atau AI, bioekonomi, bioteknologi, kesihatan dan sebagainya, dan bagaimana kita nak mempercepatkan strategi-strategi untuk mempercepatkan pengkomersialan pada tahun ini. Dan juga pada tahun ini kita akan memberi peluang kepada para pengunjung untuk menyaksikan demonstrasi teknologi juga. Selain daripada itu, kita juga mengadakan apa yang dinamakan sebagai sesi business matching.
di mana kita menggalakkan penyelidik dan syarikat teknologi sendiri bertemu secara terus dengan para pelanggan dan juga para pelabur dan rakan industri. Jadi dari hasil pertemuan itu nanti kita mengharapkan bahawa boleh lahir projek-projek baru dan juga daripada situ kita nak adakan perbincangan yang boleh terbentuk dan mewujudkan kerjasama strategik, dan itulah yang kita harapkan dapat dilihat pada NICE pada tahun ini. Tema tahun ini ialah misi kepasaran. Jadi bagaimana tema ini diterjemahkan dalam penganjuran NICE 2020? Jadi tema ini dipilih pada tahun ini adalah untuk menggambarkan keseluruhan evolusi perjalanan daripada penyelidikan kepada inovasi, dan juga kita mahu memastikan hasil penyelidikan itu sendiri tidak terhenti setakat di makmal saja, dan dia bukan sekadar di peringkat prototipe yang hanya ada di buku-buku saja kan. Dan sebaliknya kita nak melihat lebih banyak teknologi Malaysia ni dapat diterima pakai di peringkat industri, berjaya dikomersialkan dan juga akhirnya boleh akses kepada pasaran di peringkat tempatan, serantau dan juga antarabangsa. Jadi pada tahun ini kita bukan saja menumpukan kepada pameran, tapi amat menekankan kepada pelaporan, akses kepada pasaran dan kerjasama industri itu sendiri. Dan bagaimana acara-acara sebegini dia mampu untuk menyokong negara kita yang mempunyai aspirasi untuk menjadi negara yang berteknologi tinggi? Okey. Sebenarnya NICE ni adalah salah satu platform yang menyokong kita punya perancangan hasrat aspirasi di bawah rancangan Malaysia ke-13 itu sendiri, dan juga kita ada dasar yang dikenali sebagai Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara atau ringkasnya sebagai DISTIN. Dan pada tahun lepas, kita masa NICE tahun 2025, kita melancarkan Pelan Hala Tuju Penyelidikan, Pembangunan Inovasi, Pengkomersialisian dan Ekonomi Negara atau disebut sebagai ARDICE. Jadi kesemua ketiga-tiga platform ini mempunyai satu matlamat yang utama, iaitu kita nak memperkukuhkan ekosistem inovasi itu sendiri dan mempercepatkan pengkomersialan produk-produk kita, dan melalui kerjasama di antara kerajaan, industri, akademia dan juga pelabur, kita dapat mewujudkan satu ekosistem yang berdaya saing dan mampan, dan seterusnya yang paling penting adalah menjana ekonomi negara kita. Kalau kita lihat topik NICE ini macam lebih berat kepada pengkaji, penyelidik, dan bagaimana sebenarnya NICE ni juga turut memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat, bukan hanya kepada pengkaji dan juga penyelidik. Ya. Kalau kita lihat NICE ni sendiri, kita memang menggalakkan setiap masyarakat untuk hadir, bukan setakat dari segi para akademia dan sebagainya, pelabur. Kita juga menggalakkan para pelajar, anak-anak. So saya memang menyeru kepada ibu bapa, bawalah anak-anak ke expo yang kita adakan ini pada 26 hingga 28 Ogos nanti, dan di situlah mereka akan mencetuskan minat terhadap R&D, mencetuskan minat terhadap inovasi dan juga keusahawanan dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan itu berlaku. Apa tarikan utama kalau macam dapat Puan kongsikan antara bus-bus ataupun penyelidikan yang berimpak tinggi yang perlu disaksikan oleh pengunjung yang akan datang di situ? Kita banyak hasil-hasil penyelidikan pertanian daripada contohnya dari sektor peladangan, kelapa sawit dan sebagainya. Kita ada juga daripada sudut kesihatan, penggalakan pertanian dan sebagainya. Yang itu kita boleh lihat sendiri nanti. Memandangkan ini pengajuan kali kedua, apa respon atau maklum balas mereka, pengunjung yang hadir pada edisi yang pertama sebelum ini? Pada edisi yang pertama dulu, kita mendapat feedback yang sangat positif. Bukan setakat daripada para penyelidik itu sendiri. Mereka ada peluang untuk mempromosikan hasil R&D dan inovasi mereka. Tapi di peringkat akademia, mereka memang menggalakkan ini adalah peluang untuk menarik minat
para pelajar dan juga di peringkat masyarakat pun kita dapat feedback yang sangat positif. Dan juga salah satu yang kita dapat tahun lepas adalah dari segi syarikat-syarikat pemula, startup itu sendiri, itu mereka dapat dipertemukan dengan para pelabur daripada luar. Dan kali ini kita memang mengharapkan supaya perkara ini berlaku dan boleh dilipat gandakan lagi. Okey, baik. Sekali lagi wawakan untuk penonton sama-sama memeriahkan penganjuran NICE ini akan berlangsung nanti. Okey. Untuk makluman semua, NICE ni akan diadakan selama 3 hari, 26 hingga 28 hari bulan Ogos minggu depan, dan perasmian akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan saya menjemput seluruh rakyat Malaysia untuk hadir ke National Innovation and Commercialization Expo yang akan berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre. Jadi sama ada anda ni seorang pelajar, penyelidik, usahawan, pemain industri ataupun sekadar ingin mengetahui perkembangan semasa berkaitan dengan teknologi tempatan, silalah hadir ke NICE nanti. Dan untuk makluman semua, setakat ini lebih daripada 8,000 peserta telah mendaftar untuk NICE untuk tahun ini. Masih terbuka? Masih terbuka, dan boleh juga walk-in datang pada dekat KLCC sambil membeli belah tu, jemputlah datang. Bawa anak-anak sekali supaya mungkin meningkatkan minat mereka terhadap sains, teknologi dan inovasi. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Nur Syam binti Abdul Latif, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Teknologi MOSTI bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan NICE 2026. Ya, dan